Okey, hari ni kita bergerak agak lewat sikit, pukul 12.30 malam sebab kita perlukan rehat lah pagi ni. Dan ramai juga yang rehat dan ramai juga yang pergi shopping kat mall sebelah tu. Nanti kita tunjuk gambar lah, peng, mall sebelah tu. Tadi DK pun tak bawa kamera, tak bawa apa, kita light AV je, kita pergi mall, pergi beli barang apa sikit, shopping sikit lah. So sekarang ni kita nak pergi lunch, and then after this kita akan ke kilang Eric untuk test drive motor dan tengok kilang. Alright, okay. Jom. Semua dah masuk dah. So, let's go. So, according to them, inilah, okay, inilah dua orang yang bertanggungjawab membawa kita sampai ke sini dengan selamat dan membawa kita jalan-jalan ronda-ronda. Tapi Abang Diki ni banyak tolong tau waktu first. Ini adalah Syakir, ini adalah Amira. So Ready Riders, let's go. Kalau hampa biasa dengar Syakir selalu cakap macam mana? Ready Riders, let's go. Kat mana tu abang cari? M-Force TV mesti ada punya. Bye. Jom kita pergi makan. Ni kereta ni best, kereta ni cute, kecil je. Jom kita pergi makan. So kita dah sampai satu lagi pekan ataupun bandar yang kecil ni. Kita main makan dekat sini. Sama Arab Restaurant. Bukan sama, Saman. Saman Arab Restaurant. So yang ni adalah makanan halal di sini lah. Okay, ini pekan dia macam pekan lama sikit style dia kan. So mereka tengah makan, DK pun tak apa nak lapar sangat. So nanti baru kita masuk, tak apa bagi mereka makan dulu. So ni dia buat macam tempat lepak-lepak. Tapi sini memang syok lah, sejuk. Bila sejuk memang boleh lepak. Okay, nampak tempat duduk sini. Okay, alright. Inilah masakan makanan Arab yang kita akan makan hari ni. Right, terbaik lah. Alright, nice. So ni dia motor yang boleh kita rental. Just scan the code dekat situ, QR code, and then kita boleh naiklah motor ni. Motor ni, e-bike ni naik macam naik basikal. So kita boleh lintas jalan macam kita naik basikal lah. Kita boleh ikut jalan ni, jalan basikal. So sebab dia jenis macam tu kan, dia jenis macam basikal. So dia boleh je kita ikut jalan lintas macam lintas basikal. Okay, jom kita lintas. So kita tunggu dia hijau baru kita jalan. Kalau tidak kena langgar. So kita sebagai content creator ni, kalau kita nampak perkataan DJI dekat China ni, memang kita nak masuk lah. Sebab kita nak tengok produk mereka, harga mereka macam mana. Nah, ambil apa? Tu dia. Okay, sampailah kita. Ni dia Eric. Luxury in your life. Oh, Eric, nampak? Eric National Road 318. Yang ni kira tepi sini je. Road lepas satu lah nombor 318. Oh, lepas tu kita keluar balik pergi ke lambai lah. Lambai. Dah sampai. Pasalah mereka senyum. Kalau dapat satu pun masih senyum. Lambai. Oh, lambai sampai dah. Itu dah 3 model yang akan launching. Eric. Walaupun nampak kecil, tapi mereka tetap lagi bagi sambutan yang terbaik. Aduh, turun ni. Aduh, turun. Ni dia. Hello. The showroom. Hi. No showroom, no Hi. Ni hao. Hello, ni hao. Oh, the sample here. Ni dia. Oh, lawa-lawa Eric ni. Eric ni dia ada hati mau buat bagi lawa-lawa tu. Ada hati depa.
Taichu ni. Dan sebelum ni saya cerita sikit nanti dia orang cerita kot. Sebelum ni diorang ni mengeluarkan enjin sahaja. Mengeluarkan enjin untuk dibekalkan kepada pengeluar-pengeluar motosikal yang lain. Dan Mr. Wu tadi yang bergambar dengan kita adalah owner. Adalah owner untuk Jinglang. Dia mempunyai pengalaman yang sangat luas lebih 30 tahun untuk industri inilah. Dan selepas tu dia telah mengorak langkah untuk membuat motosikal pula. Motosikal, dan sekarang ni kita nampak di Malaysia kita ada dua model yang kita dah ada di Malaysia. Pertama Gemma, W Moto Gemma 125, dan yang terbaru adalah Eric 318 GT. Kalau you tengok dekat sini, dia ada, okey, tu Eric 318. Tu maknanya motosikal yang kita launch pada bulan puasa sebelum ni adalah diambil daripada 318, iaitu highway di China, highway terpanjang di China, salah satu dia lah. Itu sebab tu nama Eric tu jadi Eric 318. Kalau kita tengok sebelum ni saya ada cerita, dan dia tiap tahun dia akan buat konvoi ataupun apa panggil lah konvoi lah, motosikal Eric di highway tersebut. Dan tahun ni dia juga akan organize, dan dia telah inform dekat saya akan invite media Malaysia untuk join. Untuk join lebih kurang, kalau tengok dia punya tu 5,476 kilo. Siapa berani? Boleh. Semua berani. Semua boleh tu nanti kita akan buat pilihan lah. Yang tua-tua tu takut hati sakit pula. Tapi itulah tahun lepas kita tak join sebab masa tu immediate inform dekat kita, dia tak sempat nak arrangement. Satu lagi masa tu musim panas. So saya harap tahun ni taklah panas sangat, agak-agak suam-suam susu, suam-suam kuku. Terbalik susu pula. Macam malam tadi minum susu kok. Minum susu sorang-sorang lah ya. Okey, saya harap kita akan dapat invitation daripada Eric untuk kita jelajah 5,476 km. So kalau yang terpilih tu saya akan inform 3 bulan sebelum, exercise dulu. Ambil ni kan. Okey, untuk hari ni, program hari ni kita akan test motor yang dikeluarkan oleh Eric ataupun Jinglang. Eric itu adalah nama jenama. Jinglang adalah pengeluar. Ada a few model lah, kalau you tengok nampak macam dia tapi bukan dia. Kan? So tapi ada yang latest model yang akan dibawa masuk oleh Enforce, dan insyaAllah jangan lagi-lagakan saya dengan mereka. So kita akan bawa masuk, ada 2-3 model lah. Kalau tengok yang ni nampak macam menarik, tapi kebanyakan 250. So kita boleh test sebentar lagi, dan saya harapkan kita terus post. Dan malam nanti kita akan tunjukkan satu prototype yang adventure scooter yang sekarang ni dia orang tengah develop dalam proses prototype untuk dituntunkan kepada kita semua buat pertama kalinya. Dan insyaAllah model tu akan dilancarkan pada Enforce Motor Show pada 2026. Boleh So kita akan terus ke ni lah. Jadi saya tanya dengan dia, Larry, you have any message for them? You want to say I love you to all of them? Hello everyone. I'm Larry. So welcome. So hope you enjoy the trip in China and in Eric. If you have anything, you can talk to me. Okay? If you need anything, you can talk to me. Okay? I also can speak Chinese. So kita akan ada beberapa stesen. Boleh ambil part masing-masing lah. Kita tak mau macam budak sekolah, hang kat sana, hang kat sini, tak mau. Kita, you nak pilih mana, you pilih nak buat review kat mana-mana ada banyak motor. Apa motor pun you boleh review. Nak review, motor polis pun boleh review.
Okay guys, DK dah test dah Eric ni. So bagi DK okay, quality. Saya nak buka helmet Sat. So dah buka helmet Sat. Okay. So bagi DK yang ni memang terbaik. Sekejap. Okay. Bagi DK yang ni memang A1 lah. Sekejap DK nak pasang mic Sat. Sabar Sat. Okay. So yang ni bagi DK okey. Lebih kurang nak sama. Lebih dia lalu ke depan DK. Memang kurang nak sama, memang nak sama tapi tak sama Sat tak barang kat sini dulu. Okey, jadi bagi DK yang ni superb lah. Kacamata balik. Baru nampak. Alright. So DK tunjuk sitting position dia. Sitting position dia macam ni. Dia boleh duduk macam ni. Dia boleh duduk kaki macam tu. Macam ni. Macam ni. Dan yang ni boleh turun dan naik. Windshield boleh turun dan naik. Depan ada kamera. Belakang tak ada kamera. Dia punya delivery power dia memang best. Dia ada traction control. Dan yang ini adalah satu teaser saja. Nanti hampa tengok. Dan hampa nanti nak masuk. Hampa janganlah lupa untuk order. Bukan tapi sebab dia memang okey bagi DK. DK test tadi, DK bawa memang best. So taklah berat mana. Nak tolak macam ni pun okey. So bukannya kita nak cakap melambung tinggi naik sesuatu model, tetapi untuk sebuah syarikat kilang yang dulu mereka buat engine saja, sekarang ni mereka dah cuba untuk masuk market motor. Inilah dia. Dia macam dululah kamera sensor Sony dia buat sensor, tapi dia jual kamera juga. Tapi sebelum dia jual kamera, dia buat sensor dulu. Dia buat sensor kamera. Lepas tu dia jual dekat Nikon, dia jual dekat Canon. Lepas tu orang kata, oh Canon lagi best, oh Nikon lagi best. Tetapi bila Sony keluar kamera, dia kata Sony tak bagus. Tapi dia tak tahu sensor tu keluar daripada Sony. Dan sama juga engine tu keluar daripada kilang ni. Kan orang kata tak tahu, orang tak tahu, orang kata alah apalah kan. Tapi bila dia dah keluar model, orang kata tak best. Itu terpulang masing-masing. Bagi DK, mereka dah pernah keluar engine dan mereka memang jenis buat keluar engine. So dia adalah satu benda yang tak ada nak kata apa, terbaik. Okay, untuk model yang DK buat tadi tu adalah nama dia Touch. Touch, Touch. So dia ada satu lagi model. Nama dia adalah Gobi. Yang ni adalah Gobi 250. So dia ada dua lah. Satu Gobi, satu lagi yang ini Touch. Okey, dua-dua adalah 250. Okey, kita tengok bawah seat dia nampak. Nak full face, try. Nak try boleh. Tu ambil keluar sertifikat ni. Ambil keluar sertifikat ni. Kita try tengok full face kita ni boleh masuk tak? Okey, try tutup tengok pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, dia open face sajalah. Open face saja. Full face tak muat. Terbalik tengok. Kita bagi peluang kat dia sekali kedua. Okey. Kali kedua, try tengok. Oh, lagi tak boleh. Alright. So, open face sahaja. Yes, open face sahaja yang boleh muat. Okey. So untuk ni kita nak try tengok. Tolong buka Ustaz ni. Nak try helmet boleh masuk tak? Kita try tengok. Kita buka dia punya seat. Okey. Tekan tu. Okey. Kita clearkan apa yang betul. Oh, yang ni rasanya boleh ni sebab ni ni boleh sebab dia ada tempat untuk kurangkan stres dia. Boleh ke ni? Tak rasa tak boleh. Rasa macam tak boleh je. Terbalik kot. Terbalik. Okey, try tengok. Yes, terbalik boleh masuk. Terbaik. So untuk Touch boleh masuk helmet sebab dia ada satu extender kat sini. Kita pakai extend ni, enjin tak boleh on lah. Oh, iya ke? Kita start. Oh. So bila kita nak start, kita tarik balik. Then kita boleh start. Oh, iya ke? Yes. Oh, dah try dah tadi? Dah. Oh, so dia untuk storage saja. Dia bukan boleh hang nak turunkan benda tu dan nak bawa motor. Betul.
Okay. Helmet lamp dia pun berak tau. Tadi pakai sedap juga. Jom kita pulangkan helmet dulu. Let's go. Okay, step dia tu ada 2 step. 1, 2. 2 step. Sorry, 2 step. Okay, jom kita jalan. Kita tengok dekat sini, dia ada TCS, dia ada tayar pressure punya ni, monitoring dia. So dia tunjuk sini macam flat lah. So dia tak start lagi. So dia nampak yang ni. So dia check tayar belakang memang tak cukup. So dia isikan angin untuk kita lah. So nanti depan pun dia akan isikan, sebab depan pun dia tengok macam tak cukup. So yang ni adalah Gobi 250. Dia akan bawa ni, yang ini nanti ADV Tech. Yang ni pun potensi untuk masuk. So bersiap sedialah kawan-kawan semua untuk cari model ni. So yang ni dia ada untuk USB, untuk charge. Lepas tu dia ni nak isi. Okay, boleh. Alright. So rim adalah rim besi, rim spoke. So dia akan test ni, tengok macam mana. So dia punya pelindung dia macam ni, enjin dia bentuk macam ni, bentuk dia daripada tepi macam ni. So dia ni tengah pump Ustaz. Bagi dia pump, lepas dia pump kita jalan. Alright, so lampu depan dia macam ni. Ada kamera depan juga. Yang ni manual adjust. Oh, yang ni dia mahal, dia buat Eric macam ni. Okay. So belakang macam ya kan, macam ya. Macam tak, tapi ini 250. So siapa yang optional nak cari 250 ni boleh cari. Yang ni boleh kalau nak. Jangan kata lagi orang kata lah tiru lah, kopi lah apa kan. Kita tak mahu cakap lah yang tu. Yang pasti benda ni adalah okay, thank you very much. Oh, okay ke? Ke dah bateri habis? Alright, jom kita continue. Okay guys, so far DK rasa dua-dua engine ni dia punya performance dia sama. Yang Gobi dengan Touch ni dia punya kedua-dua ni memang macam sama lah. Jadi bagi DK okey lah. Bagi DK okey lah, engine dia sama. Cuma DK rasa yang duduk position untuk yang Touch tu lagi shock. Yang Gobi ni dia tinggi, sitting position tinggi sikit, dia macam adventure sikit lah. Tapi dua-dua dia memang sedap. Dia punya handling dia punya performance, torque dia. So tadi DK dah check dah. Memang kan dia ada dia punya tayar pressure monitoring kan. So dia menyala, angin kurang dia menyala. So memang betul lah dia function lah tadi. Dia just menyala je, dia just tunjuk kata tayar pressure kurang. Tapi selebihnya okey. Alright, jom kita sambung perjalanan kita. Okay guys, DK dah test Gobi ni. DK dah kasih bawa pusing-pusing, lipat-lipat. So dia main standard macam ni sekali dengan crash bar apa semua. So inilah bentuk dia. Okay, depan ada kamera, belakang tak ada kamera, depan ada kamera. Jadi bagi DK, model ni pun adalah satu option 250 yang quite menarik lah. Sebab dia punya P dia bila torque kita pulih dia P kan. Semua cuba kita testing tak banyak tak dapat nak pergi tempat yang jauh. So bagi DK memang okey lah, best. Dia sunyi, engine dia tu sunyi. Lepas tu bila kita pulas, dia punya CVT dia tu dia tak vibrate sangat. Dia tak rasa vibrate, dia rasa smooth dah. So boleh consider lah yang ni. Alright, okay. Yang ni boleh adjust manual. Macam model tu juga, sama manual. Okay. Dia ada few colours lah. Yang tu, yang tu. Okay, so sekarang ni DK nak bawa kita pergi pusing ronda tengok apa yang ada. Banyak juga motor tu daripada ni. Yang tu. Yang ni best ni, yang ni. Yang ni shock Oh. Okay, jom kita masuk alam dia. Jin Lang. Nak sebut dia Jin Lang. Yang ni sample model kot lah. Sample model ke? Ke dia buat juga? Dia buat juga, Eric. Oh tak, ni Eric yang 318 tapi lekat stiker.
Boleh katanya tu. Saya pun tak tahu, kami pun tak tahu sebab kami pun yang ni 318 ni betul. Ini kami tahu. Tapi ya kot. Iyalah. Oh, maksudnya kalau hampa beli 318 ni, kan, hampa bosan dengan colour yang design macam ni, tapi hampa boleh buat design macam ni. Huish. Apa tunggu. DK punya ni akan dapat lagi 2 minggu kot. Lagi 2 minggu kita ambil motor ni. Kita ambil ni 308, kita try. Kita test power. Yeah. So, inilah dia. Company dia Jinlang. Jinlang. So Jinlang. So inilah model-model display dia, sama ada dia kata nak beritahu engine ni dia yang buat ke, mungkin dia nak beritahu tu lah, ini engine yang dia buat lah. Adakah Harley Davidson pun dia buat juga? Tak kot lah. Mungkin dia contoh je lah kan. So yang ni kilang dia, ini dalam ni mesin ni lah, dia dah buat apa semua lah. Sebab kerja-kerja kilang dia. Bau tu, bau minyak apa, bau minyak hidrolik. Bau minyak hidrolik. Seriously, bau minyak hidrolik. Alright guys, kita dah sampai untuk dinner malam ni dekat somewhere apa nama lake tu dah. Nanti kita tengok, kita tag in pun nama lake, apa nama tak lupa dah. So inilah lake dia, pemandangan lake dia. Okay, ni pemandangan cocok pun cantik. Oh, lari. So event kat sana lah. Okay, jom kita nak group foto dulu. Okay, kita sekarang nak masuk ke dalam tu. Kita ada empat meja untuk media. So inilah event. Oh, dah kenal je betul tu. Cruiser AMT 125. Okay, jom kita masuk. Taizhou. Apa ditulis tak faham. So jom kita masuk. Kita masuk bahagian sini. Kita masuk red carpet lah. Oh, betul. Kita masuk kat red carpet ni, terus ke dalam. So inilah dia. Ni display motor-motor lah tadi tu. Macam-macam tu. Macam-macam jenis ada. Oh, macam-macam jenis. Macam-macam jenis ada motor dia. Oh, yang tu nampak macam rare tu. Oh. RC 100. Macam-macam jenis. Oh, BMW. Wait. Okay. So kita sekarang malam ni dinner dalam bawah kemah ni. So dia berkata open. So dia agak sejuk sikit lah. Kalau duduk macam tu, mau tak sejuk. Gila. Okay. Oh, ada ni lah. Ada ushers yang beratuk kat sini kiri kanan ni. Tak ada lah. Oh, dia bawa macam ni. Okay, thank you. Terima kasih. Oh, ni pun ada salah satu juga ni. Ni pun usher juga. Come, let's go. Yeah, can, please. Ya. Okay, jom. Kita masuk dalam. So inilah suasana dia. Suasana dalam dia. So inilah dia punya ni. Like a culture week. Oh, Jinlang Motorcycle Culture Week. Okay lah, jom kita masuk dalam. Your side is in front, right in the front. Okay. Table hijau. Table hijau ah. Ikut tengah. Tengah bawa VIP sikit. Oh, VIP ya. Kita tak mau VIP sangat, malu. Kami kena mahu kalau media ikut sini. Yo. Pagi kan ni. Lancar tu dia pun ni. Okay. Alright. Okay, jom kita masuk. Jom kita masuk. Dan kita duduk ke depan sekali. Ini salah satu daripada event motosikal Jinlang yang mengeluarkan motosikal Eric 318. Dan juga tadi yang kita review dua model yang akan masuk nanti, iaitu Gobi 250 dan juga
Touch 250. Alright. Ni media kita duduk sini hari ini. Yes. Okey, kita nak pergi dekat stage depan sikit. Kita nak tengok. Tapi jauh lah, memang jauh lah. Agak jauh jugalah stage dia. So, itu ke depan. So, malam ni agak meriah. Terbaik lah. Yes. Hello Malaysia， 大家晚上好。非常很高兴啊，今天有这样机会来到台州啊，要见到我的朋友，这个是王娜，我们给一个掌声给王娜嘛，可以吗？来，谢谢，谢谢各位。 All right, good evening, ladies and gentlemen. They want me to follow the script right here, but I think Malaysia, you know, we're all here to celebrate this very international show. We want to say thank you so much to Eric, all our friends from Malaysia. 我们给一个掌声给 Eric, come on everybody. 现场的各位领导。 Okay guys, launching pula. Event dah started dah. So kita makan di sini. Ini makanan kita. Alright. So Jin Lang punya apa ni owner lah. Tengah ada bagi ucapan. So semua tengah makan. So inilah situasi dia. Memang meriah gila. Wah. 2, 1, launch. Under 3. Together. 3. Woohoo! Yeah. Oh, manis. 400cc single cylinder. Prototype ni. Okay guys, dah settle dah guys. Dah settle dah pelancaran kita dan juga dinner kita. So, jumpa lagi di waktu yang lain, di hari yang berbeza, tapi di channel yang sama. DK BT Moto signing out. Bye bye.